90% suami-suami di Malaysia ikut isteri. 90% ikut isteri. Esok malam kita pergi mampak dara kita Bukit Besi. Bini kata, pergi lusa lah. Lusa lah. Betul tak? Dah kita pergi tengok petang ni lah. Mak dara sakit pita. Petang ni boleh. Kita pergi petang esok malam. Petang esok. Tunggu kau puang. Lihat. Tak ada agama. Agama kata kaum lelaki itu mengepalai rumah tangga ke atas isterinya. Mana dia adalah pengarah dalam rumah. Dialah yang veto. Kita tanya di Perlis ni, puang. Tanya di Penang, puang. Pergi di pondok tu, di Kedah, tanya, puang juga. Boh. Berat kita ni. Nak kaza urusan nak nikah kahwin. Dia kepala. Mari pengantin lelaki tanya pok puang. Dan ni berapa pok cik pasal nak nikah pun dalam sebulan dua lagi nak tanya ria belanja ni lah. Atau orang ni berapa? Pok dia jawab dah pok lagi surah. Allah tak sodok tanyalah berapa-berapa ikut pandang orang lah. Ada orang sikit banyak bui banyak kita terima alhamdulillah. Orang wis sikit pun kita terima alhamdulillah. Nak suruh jadi molek je. Pok tu laki. Bini dapur tu. Hei! Gini mari. Kemar katung. Naik bodoh rapok tangan pegang ikan kering. Tak. Kau pandai abang. Bukan abang beranak ke dia, kita beranak ke dia. 9 bulan duduk dalam perut kita. Kau pandai aku ni macam kakak dia juga. 10,000. Nampak jangan main. Akhir zaman. Awak aku ni. Tanya anak-anak nak buat satu benda, tanya kat ayah dak wi, tanya kat mak wi. Boleh. Pasal mak betul. Kena hebat lagi. Nak laki dia tu memang jadi macam anak dia. Tu hebat lagi. Dia boleh jerakah, dia boleh sepak terajang. Dia boleh tonyoh muka lelaki dia depan orang ramai. Dia tok tangan ni atas dahi laki. Dia kata gitu. Tok laki ada. Faham tak? Tok laki tu belajar silat lah. Tok laki. Faham tak? Kerana awak gua ni.